Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam sesi temu bual pada hari ini melalui platform Google Meet. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Aklili Atisha binti Muhammad Nasir dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur, dan pada hari ini saya akan berkongsi tentang produk digital yang telah saya bangunkan melalui pendekatan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Jadi produk ini merupakan hasil integrasi daripada dua kursus utama, iaitu GAPD 1032 Asas Pembelajaran Digital dan juga GKEB 1072 iaitu Kemahiran Belajar. Melalui kursus GAPD 1032, saya mempelajari cara untuk menghasilkan bahan pembelajaran digital yang menarik dan interaktif menggunakan pelbagai platform digital. Manakala melalui kursus GKEB 1072 pula, saya mempelajari pelbagai strategi pembelajaran dan alat kemahiran berfikir yang membantu pelajar menyusun, menganalisis serta memahami maklumat dengan lebih sistematik. Jadi melalui pendekatan KPPB ini, saya telah menggabungkan kedua-dua kursus ini dalam satu tugasan. Tema produk digital yang akan saya bangunkan ialah Guru Bitara Nadi Negara Menjana Transformasi Pembelajaran Digital. Bagi mendapatkan pandangan daripada perspektif yang berbeza, saya telah menjemput seorang rakan saya untuk bersama-sama dalam sesi temu bual ini. Baiklah, dipersilakan saudari Nur Miftahul Atika binti Rohazli. Terima kasih saudari kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk bersama-sama saya dalam sesi pada hari ini. Jadi sebelum tu boleh saudari perkenalkan diri secara ringkas sebelum kita mulakan. Baik, terima kasih Aklili. Nama saya Nur Miftahul Atika binti Rohazli, pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail dalam bidang pendidikan seni visual. Baiklah saudari Atika, terima kasih. Saya rasa sangat bersyukurlah kerana saudari Atika sanggup meluangkan masa untuk bersama-sama saya dalam sesi Google Meet kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, saya ingin menunjukkanlah sedikit paparan Google Site yang telah saya hasilkan. Jadi seperti yang saudari Atika boleh lihat di paparan skrin, ini merupakan Google Site yang telah saya bangunkan. Jadi saya memilih Google Site ini sebab kerana platform ini mudah digunakan, boleh diakses pada bila-bila masa serta mesra pengguna. Selain itu, semua bahan yang disusun dalam Google Site ini disusun secara sistematik tanpa memerlukan pengguna membuka banyak fail yang berbeza. Jadi kita pergi kepada bahagian yang pertama untuk subjek GKEB 1072. Ini ialah pengenalan kepada tajuk tugasan saya lah, iaitu Guru Bitara Nadi Negara Menjana Transformasi Pembelajaran Digital. Jadi di sini saya sertakan sedikit orang kata pengenalan lah mengenai Guru Bitara. Apa itu Guru Bitara? Iaitu tema Hari Guru 2026 yang menekankan guru sebagai individu yang unggul, berwibawa dan juga penggerak utama ke arah kemajuan negara. Seterusnya saya juga sertakan maklumat tentang transformasi digital, iaitu penggunaan teknologi digital secara holistik dalam proses pengajaran, pembelajaran dan juga pentaksiran bagi meningkatkan keberkesanan pendidikan. Seterusnya saya juga menambah maklumat tentang Rancangan Pendidikan Malaysia iaitu RPM yang baru sahaja diperkenalkan, iaitu 2026 hingga 2035. RPM ni sebenarnya pelan yang Rancangan Pendidikan Malaysia yang menggantikan pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang dululah. Ini kalau Cik Atika boleh lihat, kita ada beberapa dia punya fokus utama seperti pemerkasaan murid, transformasi guru, pemerkasaan sekolah dan juga infrastruktur digital dan tadbir urus.
Seperti saya tahu, saudari Atika juga merupakan bakal guru. Walaupun kita berbeza bidang, saya mungkin bidang bahasa Melayu dan Cik Atika bidang pendidikan seni visual. Dan saya rasa ini pentinglah untuk kita berdua tahu tentang RPM. Jadi bahagian kedua untuk saya punya Google Slide ni, sekejap ya, iaitu bahan pelbagai sumber yang saya dapatkan untuk saya membina alat kemahiran berfikir. Maksudnya saya ambil pelbagai sumber daripada internet ataupun mana-mana sumber untuk saya gabungkan dan saya hasilkan alat kemahiran berfikir yang saya akan terangkan sebentar sahaja lagi. Okay, contoh saya memilih sumber daripada dokumen rasmi seperti KPM dan juga bahan akademik lah yang boleh dipercayai seperti jurnal, kita ada jurnal, artikel dan juga kerata akhbar. Okey, untuk bahagian seterusnya ialah alat kemahiran berfikir. Okey. Alat kemahiran berfikir yang menjadi fokus utamalah dalam kita punya sesi temu bual pada hari ini. Okey, saya memilih peta pokok sebagai alat kemahiran berfikir saya. Okay, sebelum memilih peta pokok ni, saya sebenarnya telah mempertimbangkan beberapa alat kemahiran berfikir yang lain seperti peta minda, peta buih dan juga carta alih. Namun setelah meneliti kandungan tajuk ini, saya berfikir peta pokok ni merupakan pilihan yang lagi tepatlah. Kerana tajuk Guru Bitara Nadi Negara Menjana Transformasi Pendidikan Digital Pembelajaran Digital ini mengandungi banyak maklumat yang perlu dikategorikan mengikut fokus tertentu. Jadi saya terangkan secara ringkas saya punya struktur peta pokok ini. Okay, jadi saya letakkan tajuk utama di bahagian tengah iaitu Guru Bitara Nadi Negara Menjana Transformasi Pembelajaran Digital. Okay, kemudian saya bahagikan kepada 3 fokus utama seperti yang saudari Atika boleh lihat. Okey. Lepas tu untuk setiap fokus ni pula saya terangkan lagi, saya pecahkan lagi. Okay, jadi itulah kita punya macam mana peta pokok ini berfungsi untuk bantu kita lebih memahami maklumat tu dengan lebih sistematik. Okey, sekejap ya. Okey, semasa menghasilkan peta pokok ini, saya telah mendapati bahawa proses memahami maklumat itu menjadi lebih mudah. Kerana saya tidak lagi melihat tajuk ini sebagai 3 bahagian yang berasingan, tetapi saya mendapati bahawa ketiga-tiganya saling berkait dalam membentuk sistem pendidikan negara. Maksudnya fokus 1, fokus 2 dan juga fokus 3 ini sebenarnya saling berkait untuk kita memperkasakan lagi sistem pendidikan negara. Okey, baiklah. Itu sahaja saya punya sedikit penerangan lah tentang produk digital yang saya hasilkan bagi tugasan GKEB 1032. Okay, sekarang saya ingin mendapatkan orang kata sedikit penerangan ataupun sedikit pencerahan tentang produk digital dan peta pokok yang telah saya hasilkan. Jadi saya nak tanya pendapat Atika tentang awak punya cara belajar ataupun apa alat kemahiran digital yang biasa awak gunakan dan kenapa awak pilih alat digital tu. Boleh awak beri pencerahan? Baik, terima kasih atas soalan berikut. Okay, pada pandangan saya, peta pokok memang sangat membantu dalam pembelajaran di IPG. Ramai beranggapan pendidikan seni visual hanya melibatkan lukisan dan menghasilkan karya. Sebenarnya, kami juga mempelajari banyak teori seperti unsur seni, prinsip rekaan, sejarah seni dan apresiasi seni. Semua topik ini mempunyai banyak kategori. Jadi, saya sering menggunakan peta pokok untuk mengelaskan maklumat tersebut. Sebagai contoh, apabila mempelajari unsur seni, saya akan mengasingkan garisan, rupa, bentuk, warna, ruang, jalinan dan bentuk mengikut kategorinya. Apabila semuanya disusun dengan kemas, saya lebih mudah memahami dan mengingati setiap konsep. Jadi Atika, awak rasa apakah kelebihan peta pokok yang awak boleh bagi tahulah dekat saya, kelebihan dia?
Baik, kelebihan utamanya ialah maklumat menjadi lebih sistematik. Selain itu, saya seorang yang lebih mudah belajar melalui visual. Jadi, peta pokok membantu saya melihat hubungan antara setiap sudut dengan lebih jelas. Sebagai bakal guru nanti, saya juga boleh menggunakan peta pokok sebagai bahan bantu mengajar supaya murid lebih mudah memahami isi pelajaran. Okey, kalau saya pernah buat macam sedikit carian lah mengenai peta buih berganda dan juga peta pokok. Apa yang saya dapati, peta buih berganda ni dia lebih sesuai kepada kalau kita nak buat perbandingan. Lebih sesuai kita gunakan peta buih berganda. Tetapi untuk kita letak banyak-banyak maklumat macam yang saya tunjuk contoh ni, lebih sesuai kita menggunakan peta pokok lah seperti yang awak terangkan tadi. Okey, seterusnya awak rasa apa pula kekurangan kalau kita guna peta pokok ni? Baik, bagi saya, peta pokok kurang sesuai jika topik memerlukan penerangan yang sangat panjang ataupun melibatkan proses langkah demi langkah. Dalam situasi seperti itu, saya lebih gemar menggunakan carta alif ataupun peta minda. Sebagai pelajar seni visual, saya percaya penggunaan warna membantu menarik perhatian dan memudahkan kita memahami sesuatu maklumat. Ya, betul tu Atika. Saya pun bersetuju dengan pendapat awak. Sebenarnya sebelum saya menghasilkan produk digital ini, saya telah mempertimbangkanlah macam saya cakap sebelum ni beberapa lagi alat kemahiran berfikir yang lain. Namun akhirnya saya lebih memilih untuk menggunakan peta pokok kerana tajuk yang diberi ini mempunyai 3 fokus utama yang perlu dipecahkan kepada beberapa kategori kecil. Okey, jadi melalui peta pokok ini saya dapat melihat dengan jelaslah bagaimana guru bitara, transformasi pembelajaran digital dan juga RPM saling berkait dalam melahirkan insan yang sejahtera. Jadi selain membantu saya memahami maklumat, alat ini juga memudahkan proses ulang kaji dan membolehkan saya menyampaikan maklumat secara lebih sistematik kepada orang lain. Seterusnya, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, saya ingin bertanyalah sedikit kepada Atika. Jika suatu hari nanti Atika diberi peluang untuk menjadi seorang pendidik dan awak pun memang akan jadi seorang pendidik kan? Ataupun berkongsi ilmu dengan orang lain, adakah awak akan menggunakan alat kemahiran berfikir? Baik, sudah tentu. Sebagai bakal guru pendidikan seni visual, saya ingin menggunakan pelbagai alat kemahiran berfikir supaya murid bukan sahaja menghasilkan karya tetapi turut memahami konsep di sebalik pembelajaran mereka. Okey, baiklah Atika. Bagaimana pula pendapat awak tentang Google Site yang telah saya bangunkan? Saya tunjukkan sekali lagi saya punya Google Site ni. Untuk subjek GKEB. Ini merupakan pengenalan. Saya letakkan sedikitlah info mengenai guru bitara, mengenai transformasi digital dan juga RPM. Kemudian saya letakkan juga bahan pelbagai sumber yang saya gunakan bagi mengkaji dengan lebih mendalam lah tentang topik yang saya masukkan dalam Google Site saya ni. Kemudian ada juga alat kemahiran berfikir di mana daripada pelbagai sumber yang saya dapat tu saya akan gabungkan dalam satu alat kemahiran berfikir dan saya memilih peta pokok supaya maklumat tu lebih sistematik lah dan merangkumi ketiga-tiga fokus dalam saya punya tajuk. Okey, jadi saya nak tanya Atika, bagaimana pendapat awak tentang Google Site yang telah saya bangunkan ini? Baik, pada pendapat saya, Google Site yang Akhlili hasilkan sangat baik kerana kandungannya tersusun, mudah dipahami dan mesra pengguna. Setiap bahagian disusun secara sistematik, jadi pengguna lebih mudah mengikuti isi pembelajaran. Saya juga mendapati pengguna alat kemahiran berfikir yang dimaksudkan dalam Google Site ini sangat membantu saya untuk memahami maklumat dengan lebih mendalam, membuat perkaitan antara idea serta berfikir secara lebih kritis dan reflektif. Selain itu, reka bentuk yang menarik dan penggunaan gambar serta pautan menjadikan pembelajaran
lebih interaktif. Secara keseluruhannya, gagasan ini sangat sesuai dijadikan bahan pembelajaran kerana bukan sahaja menyampaikan maklumat, malah membantu meningkatkan kemahiran berfikir pengguna. Okey, terima kasih kepada saudari Atika atas perkongsian yang sangat bernas melalui sesi temu bual ringkas kita lah pada hari ini. Jadi saya dapat buat kesimpulan bahawa pendekatan KPPB telah membantu saya mengintegrasikan ilmu daripada dua kursus iaitu GAPD 1032 dan juga GKEB 1072 melalui platform Google Site serta mengaplikasikan alat kemahiran berfikir berbentuk peta pokok bagi subjek GKEB. Bagi saya, pengalaman ini bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran saya dalam menggunakan teknologi digital, malah dapat membantu juga saya berfikir secara lebih sistematik, kreatif dan juga kritis. Saya berharap produk digital yang saya hasilkan ini dapat memberi manfaatlah dan juga inspirasi kepada pengguna dan dapat menyokong usaha bagi melahirkan guru bitara yang mampu menjana transformasi pembelajaran digital selaras dengan aspirasi RPM 2026-2035. Saya rasa setakat itu sahaja kita punya sesi temu bual ringkas pada hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada saudari Atika kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama.